makan orang. Okay, semalam kita orang sampai lambat dalam pukul 12 macam tu lah, nak dekat pukul 1. So tak sempat nak buat video. So hari ni lepas housekeeping, dah kemas bilik, okay, kita buat room tour. So area sini ada kitchen, macam biasalah. And then sini ada living room. Sekejap, mana dia punya lampu buka lampu lah. Okay, ada living room. And then dia ada view pool lah. Ada view pool. Macam tu. Macam tu, okay. So ni dari living room nampak ke kitchen. So kalau korang nak breakfast, ni ada dia punya set dia. Dalam 250 baht dapatlah macam-macam tu. Okay, but nak sure lah kalau dia halal ke tak. Lupa nak tanya. Kita orang breakfast dekat luar je. So ini bilik master. Okay. So kita pergi dekat kawasan sini dulu lah. So kita ada cermin yang besar ni. Cermin yang besar ni. And then ada toilet. Toilet sini. Tisu dia banyak, okay. So jangan risaulah korang nak guna tisu banyak-banyak. Ada ni. So ini dia punya showers. Air tak berapa nak kuat. So yang itu baju semalam tengah dikeringkan. Macam biasalah, saya orang kampung. Okay, sini ada ni lah, macam-macam dia kan. Ni baju semalam yang dah basuh, tinggal tunggu kering. So the best thing is dia punya view. Okay, ini view dia. Korang, view dia korang. Tada! So korang boleh berenang sepuas-puasnya, okay? Dari hujung sana ke hujung sana. Puas weh berenang. So itu saja buat masa ni room tour kita di hotel yang berada di Phuket, area Cha Long. Anda penggemar makan eksotik baru dia kuat je. Penggemar makan makanan hidup.
I mau Okay, ni bilik kedua dekat Patong. Okay. Dari sini ada kabinet, pantry, situ. Dia punya balcony ni tak berapa nak best sangat lah. Macam mana nak buka ni? Nampak sana je. Dari luar. Nani Tom Ford Cherry the TNL. Thì Tom Ford kakak. Ini dia. Adik Chanel Pink.